Adakah anda ingin mengimport data dengan lebih pantas? SQL dengan bangganya memperkenalkan Clipboard Excel Import, cara yang pantas dan mudah untuk mengimport data dengan hanya 4 langkah pantas. 1. Isikan template Excel. 2. Salin data anda daripada Excel dan tampalkannya terus ke papan Clip SQL. 3. Klik sahkan. 4. Klik import. Dan inilah bahagian yang terbaik. Jika sebarang ralat ditemui semasa pengesahan, pembetulan pantas SQL akan menyelesaikannya secara automatik untuk anda. Sama ada anda mengendalikan data induk atau urus niaga, import Clipboard Excel menjadikan proses itu lancar, segera dan cekap supaya anda boleh menumpukan pada mengembangkan perniagaan anda. Import ke invoice jualan. Mari kita ikuti langkah-langkah untuk mengimport data ke dalam invoice jualan. Buka skrin import invoice jualan. Salin data daripada template yang disediakan. Pastikan anda memasukkan baris pengepala, tajuk juga. Klik tampal dari papan klip, kemudian klik sahkan. Semak lajur status. Baharu menunjukkan rekod baharu akan dimasukkan. Kemas kini menunjukkan rekod induk akan dikemas kini dan baris butiran akan dilampirkan sebagai rekod baharu. Setelah semuanya betul, klik import. Semak status import. Jika ia menunjukkan kejayaan, transaksi telah berjaya diimport ke dalam akaun SQL. Teknik data. Setiap borang import kini disertakan dengan template sedia untuk digunakan. Cuma klik dapatkan template dan anda sudah bersedia untuk menyediakan data anda. Template termasuk nama medan dengan saiz medan untuk rujukan mudah. Sorotan berkod warna untuk membimbing anda. Kuning medan yang diperlukan. Merah jambu diperlukan untuk e-invoice, pilihan jika anda tidak menggunakannya. Jingga maklumat e-invoice LHDN. Biru nota tambahan. Baris pengepala mesti sepadan dengan template dengan tepat. Awalan nama medan butiran dengan garis bawah untuk menunjukkan ia tergolong dalam jadual butiran. Ingin mengimport medan tambahan? Tiada masalah, cuma tambah lajur baharu tetapi pastikan nama medan sepadan dengan nama medan pangkalan data SQL dengan tepat. Anda juga boleh mengalih keluar mana-mana lajur yang tidak digunakan. Ini membantu mengurangkan ralat dan memudahkan penyelesaian masalah semasa import. Autojana Docno. SQL juga menawarkan ciri berguna untuk anda menjana nombor dokumen secara automatik. Hanya gunakan format baru N, di mana N mewakili urutan nombor. Jika berbilang baris berkongsi nombor urutan yang sama, nombor menunjukkan dokumen yang sama, mereka akan dikumpulkan di bawah dokumen yang sama. Contohnya, 1 baharu untuk dokumen pertama, 2 baharu untuk dokumen kedua, dan seterusnya. Semasa import, sistem akan mengikut nombor dokumen lalai secara automatik dan meneruskan dari nombor yang terakhir dijalankan. Betulkan cepat. Jika anda menghadapi ralat, jangan risau, pembetulan pantas membantu anda membetulkan ralat secara automatik seperti nilai yang hilang atau nilai induk yang tidak sah. Apabila anda menjalankan pengesahan, sebarang isu akan ditandakan dengan status ralat. Anda boleh membetulkannya secara manual dengan mengedit terus daripada grid atau hanya memilih baris dengan ralat dan menggunakan ciri pembetulan pantas untuk menyelesaikannya dengan serta-merta. Begini cara pembetulan pantas membantu. Jika medan yang diperlukan kosong, mengklik Quick Fix akan menggesa anda memilih nilai lalai untuk digunakan. Jika terdapat nilai induk yang tidak sah, Quick Fix boleh mencipta dan mengimportnya secara automatik ke dalam jadual induk. Sebaik sahaja digunakan, anda akan melihat ralat hilang dan kemas kini status serta-merta, menjimatkan masa dan kerumitan anda membetulkannya secara manual. SQL Helpdesk SQL memperkenalkan ciri meja bantuan baharu, garis panduan dokumen untuk rujukan pengguna. Untuk mengaksesnya, cuma buka Clipboard Excel Import dan klik ikon tanda soal di penjuru kanan sebelah atas. Sistem akan serta-merta memaparkan panduan langkah demi langkah penuh untuk topik ini. Tingkatkan kecekapan, hapuskan kemasukan manual, mudahkan aliran kerja anda. Cuba Clipboard Excel Import hari ini dan alami cara mudah dan pantas untuk mengimport ke akaun SQL. Terima kasih kerana menonton.